Isa jumpa Ustaz Mohsin dan ceritakan semuanya apa yang jadi dekat diri dia, dekat Yvonne dan Azhar. Ustaz, saya rasa benda ni belum habis lagi. Boleh tak Ustaz tengok keadaan Azhar? Dia makin teruk. InsyaAllah kita pergi, kita usahakan. Hari yang dijanjikan, Isa ambil Ustaz dari rumah dan diorang bertolak lepas asar, naik kereta Isa. Perjalanan mula dengan lancar tapi tak semudah yang disangka. Ustaz Mohsin tak berhenti-henti berzikir sepanjang jalan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tiba-tiba Ustaz Mohsin bersuara, "Perasan tak kita asyik masuk jalan yang sama?" Isa tengok kiri, tengok kanan. Nampak macam betul kawasan tu sama je macam tadi. Kau tengok klinik Mahes tu, rasanya dah 2 kali kita lalu tempat ni, kata Ustaz. Isa pandang keluar. Memang betul, itu klinik swasta yang dia lalu tadi. Isa mula keliru. Dia sampai dekat satu simpang, tak tahu nak terus belok kiri atau belok kanan. Dia rasa sesat, macam hilang niatan nak ke rumah Azhar. Ustaz Mohsin mula baca surah Al-Isra' ayat 80 hingga 82. Beberapa minit lepas tu, Isa rasa macam ada sesuatu yang tunjukkan jalan. Hati dia yakin kali ni ini jalan yang betul. Isa terus pandu ikut rasa hati tu. Tak lama kemudian, Isa dengan Ustaz Mohsin sampai depan rumah Azhar. Makcik Rokiah sambut diorang dan ajak masuk. Masuk je dalam rumah, bau hanyir terus serang hidung Isa dengan Ustaz Mohsin. Bau tu lain macam, campuran bau nanah dengan daging mentah yang dah reput. Busuk gila. Makcik Rokiah buka pintu bilik Azhar. Bau busuk tu macam meletup keluar, penuh satu rumah. Dalam bilik tu, Azhar tengah tidur mengiring. Belakang dia membelakangi Isa. Isa tengok kulit belakang Azhar, penuh melepuh, bintik-bintik besar macam gelembung dah pecah, keluar cecair busuk. Ada yang dah kering, ada yang baru pecah. Bau dia memang buat kecut perut. Isa terus tutup hidung, mata dia mula berair. Macam biasa dekat bawah video ni saya ada letakkan beberapa karya seram terbaik yang memang saya pilih sendiri. Dan ya, Marga Satwa pun ada dalam pilihan tu sekali. Kalau korang nak selami versi penuh yang lebih detail, lebih dalam, penuh dengan bab yang tak sempat saya ceritakan dalam video ni, boleh tekan je pada bahagian tag produk atau lihat produk yang ada dekat bawah. Sambil tu kita sama-sama sokong penulis tempatan yang hasilkan karya macam ni.